Benda ni jadi masa first puasa tau. Waktu tu kan hujan lebat, nak pergi bazar pun hujan kan. So Cik Yah, dia ajak saya buka puasa kat satu tempat buffet ni tau. Kita orang sampai dekat sini lebih kurang pukul 6.30 petang. Waktu tu masih hujan lagi. Waktu kami sampai tu, makanan semua dah siap masak, semuanya dah siap sedia dekat atas meja. Dekat JB ni kan waktu buka puasa lebih kurang dalam 7.22. Jadi banyak lagi masa sebelum waktu berbuka. Jadi saya dengan Cik Yah pergi tengoklah dulu satu-satu makanan yang diorang sediakan. Dah lah first day puasa. Lepas tu hujan dari pagi sampai ke petang. Perut memang kebulur gila. Tengok pula makanan-makanan yang macam gini. Memang betul-betul menggugat jiwa. Nak makan steamboat dekat sini pun ada juga. Diorang siap sediakan kuah tom yum panas-panas untuk makan steamboat dekat sini. Waktu berbuka puasa pun dah tiba, kita orang pun apa lagi? Ambillah makanan-makanan yang dah tersedia. Yang paling tak sabar kami nak rasa adalah nasi biryani dan juga lauk-lauk biryani dia. Tadi tengok macam power kan? Tapi sekali kita dah makan, Masya Allah, sumpah padu gila. Dah settle nasi biryani, kita cuba pula nasi putih dengan lauk-lauk dia. Saya duk terfikir, kat mana diorang jumpa chef diorang ni Masakan dia semua power-power. Dah nama pun buffet, sayang pula kalau tak rasa apa yang ada. Kita orang cuba juga diorang punya steamboat. Dia punya kuah tom yum steamboat dia pun power. Nasib baik surau dekat je dengan kafe ni, jadi tak terkejar-kejar lah nak solat maghrib. Sebelum nak gerak balik tu, kita orang makanlah dulu kuih-muih yang ada. Kuih-kuih yang disediakan pun, Masya Allah, semuanya padu-padu. Bagi saya berbaloi lah makan buffet satu kepala RM40, kanak-kanak RM28, tapi makanan yang disediakan semua power-power. So, orang-orang JB yang nak buka puasa dekat sini, cari je Ryan's Cafe dekat Jalan Flora 2, Taman Pulai Flora, Skudai JB.